اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hidayatan lis-shawab. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama lagi dalam rancangan Irsyad Hukum. Dan bersempena bulan Ramadan 1447 Hijriah ini, saya akan menyampaikan sebuah tajuk mengenai adakah umrah pada bulan Ramadan menyamai haji? Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, umrah hanya wajib dikerjakan sekali dalam seumur hidup bagi yang berkemampuan. Walau bagaimanapun, memperbanyak mengerjakan umrah adalah sunat kerana ia boleh menghapuskan dosa-dosa yang terjadi antara dua umrah yang dikerjakan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma." Maksudnya, satu umrah ke satu umrah adalah kaffarah, yakni penghapus dosa-dosa antara kedua-duanya, yakni dua umrah. Waktu untuk mengerjakan umrah adalah pada bila-bila masa sepanjang tahun. Tidak ada waktu yang makruh untuk mengerjakannya sekalipun ia dikerjakan pada bulan-bulan haji, iaitu bermula 1 Syawal hingga 10 Zulhijjah, atau dikerjakan pada bulan selain daripada bulan-bulan haji tersebut. Menurut para ulama, sunat mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji dan juga pada bulan Ramadan. Walau bagaimanapun, waktu yang afdal untuk mengerjakan umrah itu adalah pada bulan Ramadan. Menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah, besarnya ganjaran pahala umrah pada bulan Ramadan adalah kerana besarnya kemuliaan bulan Ramadan dan kerana terlalu sukar dan sulit mengerjakan umrah ketika sedang berpuasa. Lebih-lebih lagi bagi orang yang mengerjakan umrah dengan berjalan kaki ketika cuaca panas terik atau sangat sejuk. Oleh yang demikian, memandangkan bulan Ramadan merupakan waktu yang afdal untuk mengerjakan umrah, maka timbul persoalan, adakah mengerjakan umrah pada bulan Ramadan itu fadilatnya seperti mengerjakan haji? Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan seorang perempuan daripada golongan Al-Ansar yang digelar Ummu Sinan radhiyallahu anha untuk mengerjakan umrah apabila tiba bulan Ramadan, kerana umrah pada bulan Ramadan itu menyamai haji, sebagaimana sabda baginda, فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. Maksudnya, lalu jika tiba bulan Ramadan, maka engkau kerjakanlah umrah. Sesungguhnya pahala umrah padanya, yakni pada bulan Ramadan, menyamai pahala haji. Dalam hadis lain pula diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah daripada Ummu Ma'qil radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan jelas bersabda, Umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan. Maksudnya, pahala umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala haji. Berkenaan dengan hadis umrah pada bulan Ramadan menyamai haji ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari ada menukil pendapat Ibn Al-Arabi rahimahullah yang menjelaskan bahawa hadis tersebut adalah sahih dan ia adalah kelebihan dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Al-Arabi rahimahullah juga menjelaskan bahawa umrah boleh mencapai kedudukan haji dengan bergabungnya ia dengan bulan Ramadan. Sebagaimana kata beliau, hadithul umrati hadha sahihun wa huwa fadlun minallahi wa ni'matun. Faqad adrakatil umratu manzilatal haji binzimami Ramadana ilaiha. Artinya, hadis umrah ini adalah sahih dan ia adalah kelebihan dan nikmat daripada Allah. Sesungguhnya umrah dapat mencapai kedudukan haji dengan bergabungnya bulan Ramadan dengannya, yakni umrah itu. Di samping beberapa hadis mengenai umrah pada bulan Ramadan menyamai haji ini, terdapat juga beberapa hadis lain yang menyebut bahawa mengerjakan umrah pada bulan Ramadan seumpama mengerjakan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala limra'atin minal ansar yuqalu laha Ummu Sinan, ma mana'aki an takuni hajajti ma'ana? Qalat, nadihan kana li abi fulanin, ya'ni zawjiha, hajja huwa wa ibnuhu ala ahadihima, wa kana al-akharu yasqi alayhi ghulamuna. Qala, fa'umratun fi Ramadana taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Maksudnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada seorang perempuan daripada golongan Al-Ansar yang digelar Ummu Sinan, apa yang menghalangmu untuk engkau mengerjakan haji bersama kami? Beliau berkata, terdapat 2 ekor unta milik bapa si Fulan, yakni suaminya. Dia dan anaknya mengerjakan haji dengan menunggang seekor daripada kedua-duanya. Dan unta yang lain, hamba kami menggunakannya untuk mengairi tanah. Baginda bersabda, maka umrah pada bulan Ramadan seumpama mengerjakan haji atau haji bersamaku. Berdasarkan hadis-hadis dan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahawa umrah pada bulan Ramadan itu menyamai haji. Bahkan, mengerjakannya pada bulan tersebut seumpama mengerjakan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apakah maksud umrah pada bulan Ramadan menyamai haji itu? Ibn Al-Mulaqqin rahimahullah dalam kitabnya At-Tawdih li Syarah Al-Jami' As-Sahih menjelaskan bahawa haji yang disamakan dengan umrah pada bulan Ramadan itu ialah haji tatawwu', yakni sunat. Persamaan umrah pada bulan Ramadan dengan haji tersebut pula bukan bermaksud persamaan pada semua perkara, akan tetapi cuma pada sebahagian perkara sahaja. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Khuzaimah rahimahullah, fi hadzal hadithi anna syai'a yushabbahu bisyai'i wa yuj'alu 'idlahu idza ashbahahu fi ba'dil ma'ani la jami'iha li'anna al-'umrata la yuqda biha fardul haji walan nadhru. Artinya, dalam hadis ini, yakni hadis mengenai umrah pada bulan Ramadan menyamai haji, sesungguhnya sesuatu itu disamakan dengan sesuatu yang lain dan dijadikan sesuatu itu padanannya, yakni sesuatu yang lain, jika sesuatu itu menyerupainya, yakni sesuatu yang lain pada sebahagian makna, tidak pada kesemuanya. Kerana sesungguhnya mengerjakan umrah pada bulan Ramadan itu tidak tertunai dengannya haji fardu dan tidak tertunai juga dengannya
haji nazar. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari menyimpulkan bahawa apa yang hendak dijelaskan oleh Ibn Khuzaimah rahimahullah daripada perkataannya tadi ialah umrah pada bulan Ramadan itu menyamai haji dari segi ganjaran pahala, dan bukannya umrah pada bulan Ramadan itu menjadi ganti haji dalam menggugurkan kewajipan haji, kerana telah disepakati secara ijma' bahawa umrah pada bulan Ramadan itu tidak memadai untuk menggantikan haji fardu. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim juga mengatakan perkara yang sama, bahawa maksud umrah pada bulan Ramadan menyamai haji itu adalah ia menyamai haji dari segi ganjaran pahala dan bukannya menyamai haji pada semua perkara. Sekiranya seseorang itu mempunyai kewajipan haji, lalu dia mengerjakan umrah pada bulan Ramadan, maka umrah yang dikerjakannya pada bulan Ramadan itu tidak memadai untuk menggantikan haji fardunya. Sehingga di sini sahaja dahulu irsyad hukum untuk keluaran kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan semoga segala amal ibadat yang kita lakukan pada bulan yang penuh berkat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى